Assalamualaikum kawan-kawan. Jom belajar adab dengan guru bersama Ainah. Hai kawan-kawan. Hari ni Ainah nak kongsi rahsia. Shh, rahsia jadi murid superhero kesayangan cikgu. Sekolah ni seronok tau. Ada kawan. Tapi kalau nak cikgu sayang, kita kena beradab. Adab nombor 1. Bila ternampak cikgu, jangan buat tak tahu. Itu tak sopan. Kita kena tunjuk hormat. Caranya, kena berhenti, berdiri tegak, senyum, lepas tu cakap kuat-kuat. Assalamualaikum cikgu. Bila masuk kelas, mata kena pandang depan. Tak boleh main pemadam, tak boleh main kertas. Fokus, fokus, fokus. Mulut kena kunci rapat-rapat. Zip, zip. Telinga pula kena buka luas-luas macam telinga gajah. Biar ilmu masuk. Kalau nak cakap atau nak ketandas, jangan main terjah je. No, no, no. Angkat tangan tinggi-tinggi macam ni dulu. Lepas tu cakap elok-elok. Cikgu, izinkan Ainah ketandas? Atau, cikgu Ainah nak tanya sikit boleh? Kan sopan. Kalau cikgu bagi ilmu, wajib cakap, terima kasih cikgu. Cikgu penat ajar kita ABC. Jadi kita kenalah sweet sikit. Okey, itu je rahsianya. Buat tau. Perut dah bunyi. Ainah nak ke kantin beli roti. Bye.